tempat yang kita kunjungi, ada insan yang bekerja tanpa banyak bicara. Mereka tidak dikenali ramai dan tidak menjadi perhatian utama. Mereka bukan selebriti, bukan juga tokoh terkenal. Tetapi tanpa mereka, mungkin suasana tidak seaman ini. Inilah kisah insan yang sering dipandang sepi, namun jasanya amat besar kepada kita semua. Wira tak didendang, pengawal keselamatan. Tugas seorang pegawai keselamatan bukan sekadar duduk di pondok pegawai. Mereka perlu sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling, memeriksa setiap individu yang keluar masuk dan bertindak pantas apabila berlaku kecemasan. Walaupun berpanas dan berhujan, mereka tetap menjalankan amanah demi keselamatan orang lain. Nama saya Amir Ridwan, umur 26. Saya bekerja sebagai pegawai keselamatan selama 6 tahun. Setiap hari pukul 6 pagi saya akan membuka pintu pagar. Kemudian saya akan mengawal masuk kaki tangan dan juga pengguna premis. Di setiap jam juga perlu mengunci jam di setiap 5 checkpoint, mengawal keselamatan lalu lintas pelawat yang masuk dan keluar dan memastikan premis ini dalam keadaan selamat. Ada masa berlaku situasi yang mencemaskan, tapi kami perlu bersabar dan tenang dan bersiap sedia setiap masa. Cikgu, apakah pendapat cikgu tentang pegawai keselamatan? Bagi saya, bagi cikgu, jawatan ni sangat penting kerana dia adalah tunjang yang pertama yang akan menjaga keselamatan keseluruhan bangunan ataupun satu tempat. Terima kasih cikgu. Sama. Pengawal keselamatan ini penting kerana mereka menjaga keselamatan pelajar di dalam dan di luar kawasan sekolah. Mungkin nama mereka jarang disebut, mungkin jasa mereka jarang dipuji, namun tanpa sedar, merekalah insan yang sentiasa berdiri di hadapan demi keselamatan kita semua. Mereka bukan sekadar pegawai keselamatan, mereka ialah wira tak didendang.